Memang penat. Tapi seronok dapat banyak duit. Bagi duit tu, Akak nak simpan. Tak nak. Kita orang nak belanja. Kena utamakan menyimpan. 15! Jadi, korang akan guna kostum ni untuk bercerita nanti? Ya! Kita akan bercerita dalam pantun tentang 2 ekor dinosaur yang bersahabat baik. Alang. Naiklah. Tak payah, aku nak cepat ni. Nah, nanti kau isi, bagi aku balik. Aku dah daftar dengan tabung ni. Ros pun dah. Tu maknanya rumah percutian. Siapa tahu, di bangunan atau rumah yang bertingkat-tingkat macam ni, ada benda yang bawa kita turun naik. Apa namanya? Betul. Macam mana boleh jatuh? Kita pun tak tahu. Apa hal ni? Opa! Cermin yang Ros beli dari Angka tu semalam dah pecah. Diorang yang buat. Jaji, tengok. Kita menang. Yeay, kami menang! Pemenangnya cantik. Waktu Opa lambatlah. Jarum dia macam tak bergerak. Kenapa ni? Opa, bangunlah. Tapi apa ni? Buat apa tu? Kak. Tengok ni. Ini model bangunan. Tangan orang ini hilang. Raya untuk akak. Banyaknya tempahan. Masih baik kita orang ambil tempahan sebelum kepala ni benjol. Betul. Kalau tak lupa terus. Bagus ada. Allah. Sejuknya. Boleh kita menang. Yeay, kami menang! Pemenangnya Upin dan Ipin. Kamu menang. Mana boleh? Kita orang yang menang. Itu pun dah nampak ke? Akulah puncanya. Virus begok. Jangan belagak. Aku dengar dah ada suntikan vaksin untuk mencegah penyakit berjangkit macam kita ni. Hai, nama saya Upin. Dan ini adik kembar saya, Ipin. Umur kami 5 tahun. Kami tinggal dengan Opa dan seorang kakak yang sangat kami sayangi. Siapa yang nak ambil kan? Atuk! Ha? Atuk juga. Penatnya. Lah rambutan Atuk ni. Atuk, makanlah. Manis ni. Apa benda yang warna merah di paruh rimbu?